Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa minhaja hayatina wa syafi'an lana yawmal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa bitahiyatin Islam fa'aqulakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali terima kasih kepada pengurusi majlis, kepada peserta yang dalam stamina bersama-sama pada hari ini. Semoga dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya nak mukakan beberapa kata-kata atau tajuk yang disedia ala qadar, saya ingin hadiah satu pantun kepada ahli seminar. Pergi kedai membeli buah kelapa, pada masa yang sama jangan lupa membeli teh bunga. Alhamdulillah, ucapan terima kasih dapat berjumpa dan bersua dalam seminar ahli ilmu dan akademik yang berwibawa. Alhamdulillah. Ya. Cakap Ustaz. Bagus. Bagus. Alhamdulillah. Beberapa hari di negara Thailand dan begitu juga di Indonesia menemui atau menjumpai akan beberapa musibah di kawasan. Kalau di Thailand di selatan Thailand, iaitu di Bandar Hanja yang paling besar di selatan Thailand, bandar telah banjir, dan tidak asing juga daripada saudara kita yang berada di Indonesia, di Aceh. Beberapa ujian musibah banjir bah. Baik, saya nak hadiah satu pantun lagi. Hutan hijau sungguh indah, sawah yang luas adanya buah. Ini hutan sudah musnah, bencana alam akibat banjir bah. Jadi Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya bergembira sekali lagi kerana dapat boleh berjumpa dengan rumpun yang sama, iaitu bahasa Melayu yang sama. Kerana kita duduk di Thailand ini, bahasa Melayu merupakan bahasa yang panggil minoriti, dan kita tak boleh nak cakap seluas-luas bagaimana berada di Indonesia, kerana Facebook pun tidak ada bahasa Melayu dan Line pun tidak ada bahasa Melayu. Semuanya bahasa Siam yang diguna oleh kerajaan, diguna oleh panggil pejabat daerah dan sebagainya. Oleh itu saya rasa gembira lah boleh cakap bahasa Melayu ini. Saya nak hiras satu pantun pula. Bahasa Melayu adalah bahasa yang muda. Jangan membiarkan dia berporak-poranda. Kalau kamu tidak mengguna, malaikat di langit tidak turun berbicara. Alhamdulillah, tema saya hari ini ialah sebagai peringatan munasabah dengan ujian musibah kepada umat Islam di rantau ini dan kepada umat manusia sejagat. Tidak sunyi daripada hidup dalam keadaan musibah. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran Karim yang berwarna belukum bil khairi wal syarr wal fitnah, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Dan kami ujikan kamu sama ada dengan memberi kesehatan dan memberi rezeki yang murah dan martabat yang tinggi. Semua itu adalah fitnah. Begitu juga kena ujian daripada musibah merupakan satu ujian kepada kamu, dan ingatlah bahawa semua kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita lihat musibah ni ialah merupakan satu ujian daripada Allah Taala yang turun kepada manusia, sama ada kita kata bentuk rahmat atau bentuk musibah. Semua itu adalah di sebaliknya ada hikmat. Apabila kita teliti pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hadis Nabi kita dapati bahawa di antara perkara yang ada di sana ujian itu hikmah-hikmah. Antaranya kita tengok bahawa ayat-ayat Allah Taala ayat kata musibah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, musibah merupakan peringatan atau teguran kepada umat manusia sejagat. Dan yang tiga, musibah adalah memberi peringat kepada manusia mengerjakan dosa dan maksiat. Dan keempat, musibah merupakan Allah Taala kasih kepada hamba-hamba yang beriman kepadanya.
Kalau kita meliti ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu kita bertemu dalam surah Baqarah, Allah Taala ada menyebut wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Sesungguhnya kami akan mengujikan kamu dengan sedikit bi syai'in minal khawf, sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa dan kekurangan hasil tanaman, dan kabarkanlah gembira pada orang yang bersabar. Jadi kalau kita tengok pada tafsir Ibn Katsir rahimahullah, dia ada menjelaskan bahawa Allah Ta'ala pasti menguji dalam sunnatullah. Tujuan menguji itu ialah untuk mengetahui siapa di antara kamu benar-benar beriman pada Allah Ta'ala dan siapa di kalangan yang munafik daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tengok kata bisyai minal khawf itu ialah sekarang ni banyak minal khawf, iaitu daripada musuh, ketakutan musuh. Kita lihat Ukraina bersama dengan Rusia, dan kita lihat Afghanistan bersama dengan Pakistan, dan kita lihat di Palestin dan beberapa tempat, dan Kemboja dengan Thailand. Itu merupakan syai' minal khawf, ancaman perang atau tidak mengamankan, menakutkan, khawf. Jadi bencana alam juga lah. Dan yang keduanya ialah kelaparan, kesepitan rezeki, kemara, kekurangan makan yang menimpa kepada manusia. Ini jelas juga dalam ayat ini menyatakan kepada umat manusia jagat bahawa kekurangan rezeki. Kalau saya dapat lihat di kawasan saya ini, di Atjai ini, ialah mari buah itu selama 3 hari, 4 hari. Yang tak suka-suka. Pihak kerajaan sendiri dan pihak rakyat sendiri tak suka, kata Masya Allah. Dengan apa panggil sekelip mata lah. Yang kalau kita tengok kata bandar di Atjai ini, bandar yang banyak pelancong-pelancong dan banyak ekonomi yang tertumpul, sama ada yang dalam dan luar negara, termasuk negeri jiran, banyak panggil pelancong-pelancong datang ke situ dengan boleh menikmati berbagai dan juga perniagaan yang amat lancar dan maju. Tapi apabila datangnya panggil musibah atau Allahu Akbar. Dengan serta-merta yang turun berjuta-juta, bermilion-milion. Baru nak buka kedai, tapi tipu dan dapat tengok di panggil alat teknologi pada hari dengan Facebook dan sebagainya, amat mendukacitakan sekali. Karena kita tengok atau duk merayu-rayu tentang nak makan ni, duk atas tapi yang tua, yang 3 tak ada. Tak ada makan ni, tengok belah lah. Itulah keadaan yang kita tengok kata sekelip mata yang Allah uji manusia yang boleh jadi pada bandar itu, panggil tidak kurang ke perkara yang menjadi jelajah manusia dengan perkara kemungkaran lah. Itu hak jelas-jelas naqsi minal amwal. Kurangnya harta, musibah. Perniagaan, adanya motosikal, adanya kereta yang panggil industri itu sendiri yang mana besar. Dan binaan pun tinggi. Tak tahulah menangis, beberapa kali menangis. Sebaik amal, beberapa kali amal meninggal harta mereka dalam keadaan kurangnya panggil ruginya perniagaan. Kekurangannya tanam ini tak nak kira. Kalau orang sini ini kita tengok atau jelas-jelas hanya tahu Indonesia buat juga. Kekurangan tanam itu hasil jelas. Di sini pokok durian, di sana pada pokok durian. Kita bakar mudah-mudah. Allah, berapa ekar yang mana durian ni hasilan Masya Allah. Banyak, tapi apa nak buat? Datangnya buah sekelip mata habis. Berekar-ekar. Menangis. Tak nak menangis mengadu hal, tak nak mengadu hal. Apa nak buat? Itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi orang yang bersabar, maka dia akan dapatkan yang wabasyirus sabirin. Itu di antara perkara yang Allah uji. Dengan na'wi akan panggil kesabaran atau kata iman siapa yang teguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh kita tengok juga dalam beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ialah musibah senak merupakan seksa. Bukan seksa kepada manusia. Azab. Sebab tu Allah Taala ada royak dalam Al-Quranul Karim. Allah Taala berkuasa sangat nak menurunkan azab. Berapa panggil pihak, sama ada di bawah kaki, sama ada atas langit, sama ada di penjuru mana-mana, untuk dia bawakan azab. Sesungguhnya dengan bawa azab itu, kalau kamu itu boleh ambil pengajaran daripada maka alhamdulillah. Kamu tidak boleh pengajaran daripada maka kamu akan kena azab yang amat begitu teruklah. Kita tengok kata Indonesia bukan panggil taksin jugalah daripada bala-bala dan uji musibah. Itu kemungkinan yang Allah Ta'ala rakyat kata sebab dosa-dosa. Supaya manusia itu boleh mengenal. Seorang ulama tafsir As-Sa'di dia kata dalam ayat ini Allah Ta'ala memberitahu bahawa semua musibah yang menimpa manusia
sama daripada diri atau harta anak-anak mereka serta pada apa yang mereka sukai atau yang lain, sebabnya adalah perbuatan maksiat. Ialah Allah Ta'ala kifaratkan dosa-dosa orang yang kena panggil maksiat itu dengan sebab mereka melawan ni atau melawan panggil ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tengok dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak sekali, ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada apa jua musibah yang menimpakan kamu kecuali disebab oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Kalau kita tengok kata tangan manusia bukan sedikit juga hari ini. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Di lautan ada disco, di lautan adanya beraneka berjudi dan sebagainya, dan ada perzinaan dan adanya minum keras dan sebagainya, itu merupakan fima kasabat aydin nas. Fima kasabat aydin nas. Dalam hal begitu Allah Ta'ala kata wa ya'fu an katsir, itu Allah Ta'ala maaf banyak. Kalaulah menurut tidak ada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dzul-Ghafurur Rahim, maka sudah tentulah manusia akan tak tengah sekol atas muka bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ayat dasar ayat, walau yu'akhidullahu bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Sekiranya Allah Ta'ala ambil akan azab dengan segera dengan sebab manusia melakukan maksiat dan kesalahan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nasya tidak tinggal akan seekor pun binatang yang merakot di atas muka bumi. Tapi Allah Ta'ala yuakhir ila ajalin musamma. Allah Ta'ala mentakhirkan. Wa ya'fu an katsir. Karena banyak Allah Ta'ala ampun itu. Ayat kata Allah Ta'ala tidak ambil semuanya akan apa-apa yang itu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Suailah dengan Allah Ta'ala ayat kata wa ma arsalnaka illa rahmatan. Muhammad menjabarkan rahmat. Apabila manusia itu mengambil ajaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulullah SAW, maka mereka akan mendapat rahmat yang begitu limpah maruah. Itu kesahan. Dan maksiat itu hasil daripada, kalau kita mari tengok sekali lagi ayat Allah Ta'ala ayat banyak sekali kata, hasil daripada manusia yang tidak pandai suka mencegah, tidak suka berfungsi dalam membawa kebaikan di atas muka bumi. Kalau mereka membawa kebaikan di muka bumi, insya-Allah Ta'ala akan turun akan rahmat atau turun akan rezeki yang banyak. Walau annahum amanu wattaqau. Lakaffara lattaqau la fatahna barakah minas sama. Dan satu ayat lagi yang kata sebab manusia itu tidak kerja akan panggil perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dikenakan azab-azab. Mengumumkan Allah Ta'ala akan azab. Kita dah tengok kata orang yang mengerjakan kefasikan atas muka bumi itu, kita dah membiarkan mereka. Abang tahu ayat dalam Al-Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ila Allahi marji'ukum thumma yunabbi'ukum ma kuntum ta'malun. Wahai orang yang beriman, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasula. Alaikum anfusakum, kamu pasti menjagakan diri kamu. Jagakan diri kamu. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, tidak mudarat akan diri kamu sekali kamu tu bangga menjaga dengan benar diri kamu orang lain itu yang buat dosa, maka mereka akan dosa. Alaikum anfusakum la yadurrukum, tidak mudarat akan kamu man dhalla, mereka yang sesat. Idza tadai kamu dapat hidayah. Maka dengan ayat ini, apabila Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendengar akan kata-kata daripada sesengah orang yang memahami bahawa kita pasti membaiki diri kita, maka kita tidak perlu membaiki diri orang lain. Orang yang buat, maka mereka yang menanggung dosa. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang yang mengerjakan kesalahan, maka dialah pikulkan kesalahan. Kita tidak kena guna. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dia dengar seorang itu mengatakan begitu, maka dia ucap kata, sesungguhnya kamu itu faham ayat tak betul dengan apa yang dihendak dalam ayat itu. Dalam ayat itu, Nabi riwayat kata, idza ra'ar rajula, apabila kamu tengok seorang lelaki itu tengok kemungkaran, maka membiarkan kemungkaran bersebar atas muka bumi, maka dia tidak berpanan, tidak memberi pengeteguran, al-amr bil ma'ruf wa nahi munkar, la'ammamahumullah. Apabila Allah Ta'ala turunkan bala, Allah Ta'ala turun kepada orang yang mengerjakan kefasikan atau kezaliman atau yang mengerjakan keburukan sahaja. Allah Ta'ala akan mengumumkan ke semuanya. Kalau itu, pahaman kamu itu tidak betul. Yang sebenarnya alaikum anfusakum, berarti kamu kena membaikikan diri kamu, islah diri kamu dan islah
akan saudara kamu yang mana kewajipan pada kamu juga. Bukan sekadar kata ku anfusakum wa ahlikum, dan termasuk juga orang yang ada kuasa kena mencegahkan kemungkaran, maka dia kewajib pada atas. Kalau tidak, la'ammahumullah. Sebab tu Allah Ta'ala ayat dalam surah Anfal kata, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada Allah. Apabila Allah Ta'ala bala bukan mengenai kepada orang yang zalim sahaja. Innallaha syadidul iqab. Nah, itu panggil satu perkara yang perlu kita selaku orang yang kaki dalam masyarakat atau pimpinan atau orang yang punya ilmu pengetahuan, supaya mereka menunaikan tugas mereka, panggil tabligh. Nah, yang Allah Ta'ala perintahkan, terutama orang yang ahli akademi dan orang ilmu. Allah Ta'ala ayat dalam Al-Quran kata, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasul, Rasul sudah mati. Nah, ketika Rasul ada, Allah Ta'ala perintah kepadanya, tablighkanlah ma unzila ilaika min rabbik, apa yang Allah Ta'ala turun kepada kamu. Al-Quran yang Allah turun kepada kamu itu mesti kamu tabligh ke semuanya. Dan kamu itu tabligh menurut apa yang sunnah oleh Nabi atau jadi hurai ditubayyana linnas, untuk menyatakan manusia apakah yang dikandang dalam ayat, iaitu Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala perlu tabligh ke semua, jangan kamu sembunyi. Jangan sebagaimana berlaku setengah golongan dia itu sembunyi. Nah, terutamanya orang yang mendakwakan bahawa Siti Aisyah itu atau Nabi sembunyi kerana taqiyah, takut kepada sebagai setengah golongan Syiah. Bagaimanapun ayat kata, kalau kamu tidak, maka kamu akan tidak tunai kewajipan Allah Ta'ala turun. Kalau Nabi sudah mati, berarti orang yang memakai pusaka Nabi. Al-ulama warasul anbiya lam yuwarrisu dinan waradul hamal. Para nabi itu, para ulama itu orang yang makan pusaka para nabi-nabi, dan dia tidak tinggal akan dinar, dan dia tidak tinggalkan wang. Nah, wa innama warasul ilma, maka dia tinggalkan kepada kamu ya ilmu. Maka tidak syak lagi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang berilmu. Nah, taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu abada. Oleh itu maknanya orang yang bertanggungjawab mesti panggil ballighu anni walau ayat. Kalau tidak, kemungkinan mereka telah cuai tugas-tugas yang Allah Ta'ala hantarkan mereka di atas muka bumi ini untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala muka bumi. Kalau sudah mati, berarti orang-orang yang mempunyai kepimpinan dan mempunyai ilmu pengetahuan dan para ilmu pasti menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala muka bumi. Dan sisi yang terakhir, yaitu Allah Subhanahu wa taala turunkan ujian itu ialah karena dia kasih kepada hamba-hamba yang beriman. Kadang-kadang kita melihat bahawa orang yang mengerjakan dosa, Masya Allah. Kau mengerjakan dosa, mengerjakan kesalahan, mengerjakan kemungkaran di atas muka, maka dia selalu diberi peringkatlah, bagi hartalah, dan apa-apa sahaja. Tidak mengenal kadang mereka itu akan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mereka menyukai, inilah Allah Taala kasih. Nah, amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqah fayaqul rabbi ahana. Orang ini Allah Taala tidak keni kepada, tidak suka padanya. Nah, tidak. Sesungguhnya bukan itu menandakan Allah Taala kasih. Menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Taala kasih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, idza ahabballahu 'abda. Allah Taala kata ibtalahu. Apabila Allah Taala kasih kepada seorang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala uji supaya dia itu boleh bersabar, dan bila sabar maka dia akan dapat pahala Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Innama yuwassabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya Allah Ta'ala memberikan pahala pada orang yang bersabar itu dengan tanpa hisab. Dan innamas sabru indas sadmatil ula. Semua sabar itu ialah pada kena ujian kali pertama. Oleh itu Ta'ala kifaratkan dosa. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ma min muslim yusibu wa anta syauka fama fawqaha illa hattallahu biha khatayah kama takhussu syarah waraqaha. Rawahu Muslim. Tidak ada mana-mana orang muslim yang terkena musibah sedikit penyakit atau lebih daripadanya,
maka pasti Allah akan hapuskan berbagai kesalahan. Seperti mana sebuah sepohon kayu yang menggugurkan daun pada musimnya. Berkata Ibn Hajar rahimahullah, iaitu bagaimana gugurnya daun kayu daripada pokok pada musim kemarau, maka begitulah gugur dosa orang yang beriman dengan sebab kesakitan kalau ia bersabar. Ini kelebihan orang yang bersabar atau diam, maka dia akan dapat pahala bergana-gana. Itulah sebagai musyarakah. Professor, we have 5 minutes left. Pada itu saja, apa yang baik itu daripada Allah Taala. Aku qauli hadza wa sallallahu li wa lakum wa fawwidu amri Allah. Innallaha basirun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Dr. Ismaya Samo. Kami mohon maaf sebelumnya, jaringan kami mungkin terjadi gangguan sehingga tidak bisa terdengar pemaparan dari Profesor Syamsur Rizal. Sekali lagi kita welcome to Profesor Dr. Syamsur Rizal. Time is yours. Profesor, kami belum bisa mendengar suaranya. Apakah ada masalah?